Ramai orang ingat wasiat dan dokumen wasiat benda yang sama, tapi sebenarnya dua benda yang sangat berbeza. Sebab salah faham ni lah, perancangan pusaka masih belum lengkap. Pertama sekali, saya terangkan wasiat dulu. Wasiat adalah pemberian maksimum 1/3 harta kepada bukan waris. Kenapa hanya 1/3? Ada satu kisah yang mana sahabat Nabi SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia bertanya kepada Rasulullah. Mafhum dia begini: aku ada harta dan warisku hanya seorang anak perempuan. Boleh tak aku sedekahkan 2/3? Baginda jawab, jangan. Dia tanya lagi, setengah bahagian? Baginda jawab, jangan, 1/3 sahaja. Dan 1/3 itu sudah banyak. Baginda bersabda, lebih baik kamu tinggalkan waris kamu dalam keadaan cukup daripada miskin dan meminta-minta. Sebab tu wasiat hanya terhad kepada 1/3 sahaja dan untuk bukan waris. Yang kedua, dokumen wasiat. Dokumen wasiat pula adalah dokumen perancangan pusaka. Dalam dokumen ni, kita akan lantik wasi ataupun pentadbir. Kita nyatakan cara urus harta, susun bayaran hutang, letak amanat dan juga pesanan terakhir. Maksudnya dokumen wasiat ni adalah manual untuk uruskan harta kita bila kita dah tiada. Kalau kita tak faham perbezaan ni, kita mungkin ingat dah buat perancangan, padahal waris masih akan hadapi kesukaran urus harta nanti. Sedangkan dengan perancangan yang betul, kita boleh mudahkan urusan orang yang kita sayang. PM saya bantu anda step by step, InsyaAllah.